Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan tugasan yang kedua, iaitu persembahan bagi subjek EDUP 2132 Profesionalism Keguruan. Dalam tugasan ini, kami memilih tajuk topik iaitu isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru dalam konteks pendidikan. Mengapa kami memilih tajuk ini? Isu ini semakin mendapat perhatian kerana media sosial hari ini bukan sahaja menjadi alat komunikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada profesi keguruan itu. Justru kami telah menemubual beberapa orang yang berpengalaman dan mendapatkan cadangan penambahbaikan dalam menangani isu ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama terdiri daripada saya, iaitu Nurul Amalina binti Ma'ali. Seterusnya, Nur Atika Azimah binti Ayub, dan yang terakhir Nur Alia Syuhada binti Umar. Okey Puan Aimah, terima kasih sebab sudi untuk ditemu ramah hari ini. Okey Puan, saya nak tanyalah Puan, nak minta perkongsian Puan banyak pengalaman kan tentang sekolah ni. Saya nak tahulah Puan pasal isu yang terjadi sekarang ni, isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan cikgu ni, lagi-lagi dekat sekolah. Jadi Puan, saya nak tanyalah Puan, apa pendapat Puan kan, apa nampak tak isu ni serius ke tak, yang apa kesan dia pada cikgu tu sendiri dan juga pada murid-murid yang ada di sekolah? Pada masa kini, ramai guru-guru yang sangat bagus dan mahir dalam teknologi. Jadi mereka ini tidak ada masalah untuk membina video-video yang baik. Jadi mereka boleh menyiarkan video, tapi biarlah ianya bersesuaian dengan profesi keguruan itu sendiri. Contohnya bagaimana mengajar atau topik yang berkaitan tentang subjek yang diajar. Jadi perkara itu boleh dikongsikan dan dilihat oleh murid-murid dan juga masyarakat. Contohnya guru itu adalah guru bahasa Inggeris. Jadi guru-guru ini perlu dipantau. Mereka kreatif, tapi perlu dipantau supaya tidak melebihi had yang sepatutnya. Jadi pendedahan tentang penggunaan media sosial yang betul juga perlu supaya ianya memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Maksudnya guru-guru tersebut boleh menyiarkan video tentang maksudnya perkongsian bagaimana untuk menjadikan anak-anak murid ini anak-anak yang berjaya, yang fokus pada pelajaran. Jadi ibu bapa boleh melihatnya sebagai satu langkah dan cara untuk membantu anak-anak mereka menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oh, macam tu ya Puan. Jadi seriuslah Puan pasal isu ni. Jadi Puan Puan kata benda ni, isu ni ialah semakin menjadi-jadi kan. Cikgu sekarang main TikTok kan. Semua benda nak buat live. Dalam kelas pun nak live, dan mengajar pun nak live kan. Okey, jadi kat sini kan Puan, apa pendapat Puan, apa punca kenapa cikgu-cikgu ni buat macam tu semasa sesi PDPC dijalankan? Penggunaan media sosial di kalangan guru yang menggunakan murid sebagai model dalam membuat video tentang hiburan, terutamanya sekali contohnya berjoget, dia ada lagu-lagu yang trend kan, yang terkini. Tapi perkara ini pada pandangan saya sudah terlalu lama kerana mahu menarik orang ramai melihat, banyak like kan. Sebab TikTok contohnya, ianya memberi bayaran pada viewers, maksudnya video yang ramai viewers, apalagi bila live kan. Jadi perkara ini sebenarnya biarpun bertujuan untuk hiburan, tapi dalam masa yang sama ini memberi kesan buruk kepada murid-murid itu sendiri dan juga kepada profesi perguruan. Apa yang saya maksudkan kepada profesi perguruan adalah ianya kita ni sebagai guru, kita ni adalah role model kepada masyarakat khususnya. Masyarakat memerhati apa yang kita buat. Jadi apabila kita post perkara-perkara seperti itu, ianya menunjukkan bahawa guru itu tidak serius dalam profesi. Jadi ia menimbulkan rasa kurang hormat kepada guru dan profesi itu sendiri. Jadi masyarakat akan mengecam perkara itu dan menyatakan yang bukan-bukanlah, terutama sekali bahagian komen, dan ini sedikit sebanyak menjejaskan profesi perguruan itu kan. Sedangkan kita ni guru sepatutnya menunjukkan contoh yang sangat bagus kepada semua, bukan juga kepada anak murid tapi juga kepada masyarakat. Dan masyarakat itu adalah di kalangan komuniti itu adalah ibu bapa. Kepada ibu bapa adalah juga pelanggan kita, dan pelanggan kita yang utama itulah ada anak mereka. Jadi ianya mereka juga berpandangan bahawa
guru itu hanya kerana mahukan hanya kerana mahukan menjadi terkenal dalam media sosial itu, menggunakan anak mereka sebagai medium dalam penyampaian hiburan itu. Jadi sedangkan banyak kes-kes pedofil yang fokus pada kanak-kanak kan, biarpun ianya kelihatan mudah, tapi sebenarnya golongan-golongan mereka ini juga melihat kanak-kanak itu dalam pandangan yang berbeza. Jadi mengeksploitasi murid-murid itu yang di bawah umur, terutama sekali iaitu mereka kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Jadi ianya memberi kesan yang tidak baik kepada mereka lah, dalam membentuk jati diri mereka, dalam membentuk dan memberi nilai moral yang baik kepada murid-murid itu sendiri. Jadi dalam pada yang sama, murid-murid itu melakukan perkara-perkara yang kurang sopan dan manis, biarpun mungkin guru itu berpandangan, oh mereka hanya kanak-kanak saja, tak apa buat macam tu. Sedangkan ada ramai orang yang mengecam dan tidak bersetuju apabila guru menggunakan murid semata-mata untuk kepentingan sendiri. Puan rasakan macam latihan profesional untuk cikgu-cikgu ni mencukupi tak kalau kita nak bendung masalah ni? Adakah latihan untuk cikgu ni tak mencukupi sampai cikgu-cikgu lupa tentang diri dia sendiri? Jadi guru perlu berfikir dulu sebelum menyiarkan apa-apa video yang mengganggu gugat profession kita utamanya. Kerana mengekalkan rasa hormat orang lain, masyarakat lain kepada profession itu sebenarnya mudah. Jadi guru tersebut kena kawal diri sebelum nak siarkan tu. Fikir dulu, perkara ni baik tak, perlu tak. Baik dah baik, tapi yang baik itu belum tentu perlu. Apalagi yang buruk. Eksploitasi kanak-kanak di bawah umur itu juga memang sangat tidak baik. Sedangkan profession kita ini adalah untuk melindungi kanak-kanak ini, bukannya mengeksploitasi dia untuk kepentingan diri kita sendiri. So tadi kita dah tahu tentang faktor-faktornya, jadi kita nak tanyalah pendapat Puan, ada tak solution cadangan yang sekolah boleh buat, yang KPM boleh cadangkanlah untuk membendung masalah ni daripada berleluasa? Terkini kita mengedarkan borang kebenaran ibu bapa untuk posting gambar anak-anak mereka di media sosial. Itu salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran lah. Itu yang KPM telah jalankan di sekolah. Jadi kita perlu edarkan borang, ambil minta kebenaran tentang ibu bapa, dan prosedurnya guru kelas itu sendiri menyimpan borang tersebut yang sudah ditandatangani oleh ibu bapa dan ianya sah sehingga sepanjang tahun. Jadi tapi biarpun mendapat kebenaran daripada ibu bapa, guru-guru tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan anak murid juga dalam melibatkan mereka dalam posting lah media sosial. Jadi pihak berwajib ataupun pihak pentadbir perlu sentiasa mengingatkan guru-guru bahawa kepentingan murid ini supaya tidak melebihi sempadan. Jadi bahagian pentadbir kena sentiasa lebih tegas dan menjelaskan kepada guru-guru ini garis panduan yang betul tentang penyiaran yang melibatkan anak-anak murid ini. Jadi guru-guru di akhirnya itu nanti sentiasa sedar dan berfikir dulu sebelum bertindak, supaya di hujung nanti tidak akan ada yang terkena, iaitu mendapat kesan yang buruk dari semua pihak. So daripada input-input yang Puan bagi tadi, Puan ada ni tak titipkan sebarang nasihat untuk cikgu-cikgu zaman sekarang ni? Kita sebagai guru, kita role model. Jadi kita mesti kekal profesional supaya ianya tidak memberi pandangan negatif. Maksudnya bila kita hormat profession kita, orang lain akan hormat kita lebih, hormat profession kita. Sebab guru ni adalah orang yang memberi ilmu. Orang yang memberi ilmu ni sepatutnya adalah orang yang baik. Orang yang baik maksudnya orang yang faham etika perguruan itu sepatutnya bagaimana kita menjadi orang yang bagaimana, terutama sekali kepada anak murid kita. Jadi itu adalah perkara yang kita kena jaga dan sentiasa amalkan. Okey Puan, terima kasih banyaklah Puan atas perkongsian yang Puan kongsi tadi. Saya rasa macam dapat satu input yang baru kan Puan, dan juga harap apa yang Puan kongsikan tu kita dapat apply kepada cikgu-cikgu yang ada kat sekolah ini. Okey, sekian itu saja Puan. Terima kasih banyak Puan. Sama-sama. Baik. Hasil daripada sesi temu bual bersama Puan Emma sebentar tadi, apa yang saya dapat highlightkan di sini ialah mengenai isu penyalahgunaan media sosial oleh guru pada hari ini
dianggap agak serius ya, walaupun penggunaan media sosial ni boleh memberi manfaat seperti meningkatkan kreativiti dalam pengajaran dan juga dapat membantu murid itu tersendiri untuk kembangkan lagi bakat mereka. Namun, kita risau ya, murid ini akan dieksploitasi jika gambar atau video mereka ini dimuat naik tanpa kawalan. Guru-guru yang memuat naik kandungan yang tidak profesional di media sosial boleh menyebabkan masyarakat kita hilang rasa hormat terhadap mereka. Ini boleh menjejaskan lagi kredibiliti dan imej profesion sebagai seorang guru. Jadi kenapa ini boleh berlaku ya? Ini kerana antaranya ialah sebab kurangnya kesedaran tentang etika digital dalam kalangan guru. Jadi latihan profesionalism mengenai etika digital pada hari ini masih belum mencukupi. Jadi perlu lagi lah dipertingkatkan. Jadi apa penyelesaian dan langkah pencegahan yang telah dibuat? Buat masa sekarang ini, pihak KPM dan juga pihak sekolah perlu memperketatkan lagi ya garis panduan mengenai penggunaan media sosial oleh guru. Kita ada mengadakan borang persetujuan di mana sebelum memuat naik gambar atau video murid ke media sosial ni perlu mendapat keizinan daripada ibu bapa. Sebagai seorang guru, kita perlu bijak berfikir sebelum memuat naik kandungan ini. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan budaya digital yang positif di sekolah? Okey, kita perlu ingat ya, guru ni adalah sebagai role model, sebagai contoh. Setiap tindakan kita, setiap tindakan guru-guru ini di media sosial akan diperhatikan oleh murid, oleh ibu bapa dan juga masyarakat. Sikap guru di media sosial boleh mempengaruhi rasa hormat masyarakat terhadap guru-guru ini. Jadi bagaimana kita nak membentuk budaya digital yang positif? Antaranya kita boleh berkongsi kandungan yang bermanfaat kepada murid-murid dan juga masyarakat. Kita juga boleh mengelakkan komen yang negatif atau provokatif macam di komen-komen posting di Facebook, TikTok. Kemudian kita jadikanlah media sosial ini sebagai satu platform pembelajaran yang berkesan. Jadi kesimpulan daripada sesi temu bual ini, perlu diingatkan, guru perlu menjaga nama baik dan juga profesion mereka kerana masyarakat sentiasa memerhati tindakan mereka. Tindakan guru di media sosial ini boleh mempengaruhi tahap penghormatan masyarakat terhadap guru itu sendiri. Jika guru itu menunjukkan profesionalism, ia akan meningkatkan lagi kepercayaan dan penghormatan terhadap profesion guru itu sendiri. Dan akhir sekali, etika digital perlu menjadi keutamaan dalam kalangan guru bagi memastikan profesion keguruan ini sentiasa dihormati dan dihargai. Sekian, terima kasih daripada saya. Okay, Assalamualaikum Puan Suraya. Hari ini saya ada beberapa soalan untuk saya temu bual Puan Suraya. Antaranya isu dan implikasi. Dalam bahagian ini, soalan pertama untuk saya tujukan kepada Puan Suraya ialah sejauh mana seriusnya isu penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan. Apakah pendapat Puan Suraya? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin menjawab soalan yang pertama, iaitu tentang sejauh mana seriusnya isu penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan. Kita tahu sekarang ni kebanyakan guru, tak semualah, kebanyakan guru memang terlibat dengan media sosial, terutamanya TikTok, Instagram dan Facebook. Okey, yang kita bimbangkan sekarang ni apabila guru-guru tersebut memuat naik gambar murid mereka. Kadang-kadang situasi itu dalam situasi yang agak memalukan dan tidak nampak yang guru tersebut sebenarnya sedang mengajar. Tidak nampak mereka sedang mengajar, tetapi mereka lebih kepada untuk berhibur dan menunjukkan menunjukkan bahawa mereka mempunyai followers yang ramai, Seperti konten. jadi mereka membuat konten lah. Okey, soalan kedua, apakah kesan utama terhadap profesion keguruan dan murid? Okey, melalui masalah penyalahgunaan media sosial di kalangan guru, yang saya nampak isu yang
boleh mengganggu profesen keguruan apabila tujuan utama pengajaran dan pembelajaran itu tidak dapat dilaksanakan. Kerana apabila mereka membuat konten dan membuat ke dalam media sosial, mereka lebih kepada ingin mendapatkan views yang ramai dan jadi jati diri guru itu sewaktu mengajar tak dapat ditampilkan dengan betul lah. Okay. Dan ini memberi kesan kepada murid. Bila murid sentiasa dimomokkan dengan perkara-perkara seperti mereka didedahkan kepada media sosial dan sebagainya, tumpuan mereka untuk belajar pun kurang. Ini boleh berkesan pada pembelajaran mereka. Okay, untuk punca dan cabaran pula, soalannya ialah apakah faktor utama yang menyebabkan guru menyalahgunakan media sosial? Okey, pada pendapat saya, guru-guru yang sering menyalahgunakan media sosial ni dengan membuat konten sewaktu sesi pembelajaran, sebenarnya mereka sebenarnya seorang yang kreatif. Jadi mereka sebenarnya lebih kepada ingin menghibur dan ada sesetengahnya juga mereka mencari menjalan pendapatan lah. Sebab apabila banyak followers, banyak views, jadi mereka akan mendapat income tambahan. Itu salah satulah. Tapi bagi saya sebenarnya ini lebih kepada mereka ingin berhibur. Okay, selain daripada itu, adakah latihan profesionalisme guru mengenai etika digital mencukupi? Okey, yang ini pada pendapat saya sebenarnya latihan dan ingatan memang sering diberi oleh pihak pentadbir dan juga pihak pejabat pendidikan daerah dan juga jabatan. Jadi sebenarnya latihan dan peringatan tersebut sebenarnya mencukupi. Tinggal guru-guru tersebutlah untuk mereka mengadaptasi dan mengambil perkara-perkara yang betul sewaktu mereka menjalankan etika tersebut. Okey, seterusnya dalam bahagian penyelesaian dan langkah pencegahan pula, soalan pertama, bagaimana sekolah dan KPM boleh menangani isu ini? Okey, sebenarnya kalau kita nak menghalang kreativiti guru-guru ni pun sebenarnya tak boleh lah. Okay, sebab mereka pun mesti walaupun kita tengok kadang-kadang tu setengahnya yang konten yang mereka ketengahkan tu sebenarnya ada juga membantu pembelajaran dan pengajaran rakan-rakan dan juga followers mereka. Tetapi ini yang menjadikan isu ni apabila ada yang menyalahgunakan dan memalukan setengah pihak. Jadi kalau kita nak menangani isu ini, rasanya elok kalau pihak ketua jabatan, iaitu kalau di sekolah rendah, guru besar, di sekolah menengah, pengetua, mereka yang kena sentiasa memantau dan mengingatkan semua guru dalam setiap kali perjumpaan dan juga dalam grup-grup rasmi seperti Telegram dan WhatsApp, supaya guru-guru ni berhati-hati dan lebih menjaga etika keguruan. Okay, seterusnya, perlukah hukuman ni lebih tegas dikenakan kepada guru yang melanggar etika digital? Pada pendapat saya pula, kalau nak memberikan hukuman yang lebih tegas, biarlah hukuman tersebut setimpal dan boleh menyedarkan guru-guru tersebutlah tentang impak negatif yang boleh mereka terima sekiranya mereka melanggar etika digital. Contohnya mungkin mereka boleh dikenakan kompaun ataupun diberikan tugasan di mana-mana sekolah. Mungkin mereka boleh ditempatkan sementara di pejabat pendidikan. Itu antara yang boleh dibuatlah. Sekiranya nak beri sampai tahap mereka dibuang kerja, bagi saya itu tidak sesuai lah. Sebab itu akan menghapuskan mereka punya kerjaya dan juga kreativiti mereka. Seterusnya, dalam mewujudkan budaya digital yang positif pula, bagaimana kita boleh menggalakkan guru menjadi contoh dalam penggunaan media sosial? Okay. Oleh kerana guru-guru ini adalah guru-guru yang kreatif, sebenarnya kita boleh memberikan mereka tugasan
Contohnya kalau mereka suka sangat menjadi content creator, so kita galakkan mereka untuk menjalankan video-video khas, terutamanya kalau terdapat isu-isu yang melalui sekolah. Sekarang ni di sekolah kita ada TVPSS dan sebagainya. Jadi guru-guru yang sebeginilah yang kita boleh ketengahkan, supaya apa yang mereka hasilkan itu boleh memberikan impak yang positif dan membantu untuk membangunkan lagi anak-anak didik kita lah. Okey, seterusnya, apakah cabaran utama dalam membentuk budaya digital yang beretika dalam pendidikan? Okey, sebenarnya nak kira cabaran memang banyak lah. Okey, cuma yang saya nampak yang paling utama sekali kalau kita nak membentuk budaya digital ni, dia punya cabarannya tu yang utama ialah kita terlalu worldwide. Sekarang ni internet memang terbuka dan siapa-siapa sahaja boleh mengakses internet di mana-mana. Jadi pada pendapat saya, kalau kita nak membentuk satu budaya digital yang beretika dalam pendidikan, kita perlu ada satu platform lah yang dibuat oleh pihak kementerian dan pihak yang berwajib, supaya mereka menghadkan penggunaan internet di sekolah. Mungkin boleh buat satu undang-undang baru bahawa dalam kelas tidak boleh menggunakan handphone, ataupun di kawasan sekolah tidak boleh terlibat dengan media sosial dan sebagainya. Itu undang-undang tersebut memang kena sentiasa dipantau, terutama oleh pihak pentadbiran sekolah. Kecuali kalau penggunaan dalam pelajaran dan pembelajaran. Ya, kalau dalam pelajaran itu memang menggalakkan lah. Cuma kita kena hadkan dia punya kita kena ada satu memorandum lah. Memorandum, mungkin kena buat satu aku janji oleh guru-guru dan juga guru besar, mengatakan bahawa mereka tidak akan menyalahgunakan digital di dalam pendidikan. Okey, seterusnya yang untuk kesimpulan pula, ini pada saya ingin meminta pendapat Puan Suraya lah. Apakah nasihat Puan Suraya kepada para pendidik mengenai etika digital? Kepada guru-guru di luar sana yang sangat kreatif dan suka bermedia sosial, saya suka ingin nasihatkan bahawa salurkanlah kekreativitian guru-guru semua ke jalan yang betul. Jangan jadikan anak-anak murid kita sebagai mangsa, terutama apabila berlaku PDPC. Mereka tidak berlakunya PDPC, ada pembelajaran dan pengajaran, mereka tidak menumpukan sepenuhnya kepada apa yang patut dibetulkan dalam pembelajaran. Jadi sekiranya guru-guru semua seorang yang celik IT, salurkanlah dengan menghasilkan alat-alat bantu mengajar yang betul, yang boleh membantu murid. Itu lebih baik. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, sama-sama. Antara analisis dapatan dalam penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan ialah dari sudut bahagian isu dan implikasinya, isu penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan semakin serius, terutama apabila ia melibatkan penyebaran maklumat yang tidak sahih, seperti komen negatif atau tingkah laku yang melanggar etika profesional. Implikasi terhadap profesi keguruan sangat besar, di mana tindakan tidak beretika ini merosakkan imej guru sebagai pendidik yang seharusnya menjadi contoh kepada murid. Selain itu, murid juga berisiko terdedah kepada pengaruh negatif yang boleh menjejaskan perkembangan sosial dan penghormatan terhadap autoriti guru. Dari sudut punca dan cabaran pula, punca utama yang dikenal pasti ialah kurangnya kesedaran tentang etika digital dan batasan antara kehidupan peribadi dan profesional. Selain itu, tekanan kerja dan penggunaan media sosial tanpa kawalan juga menyumbang kepada penyalahgunaan platform ini. Cabaran ini termasuklah kekurangan latihan yang sistematik berkaitan etika digital, menyebabkan guru tidak memiliki panduan jelas mengenai penggunaan media sosial yang beretika. Seterusnya, dalam penyelesaian dan langkah pencegahan pula, untuk menangani isu ini,
Sekolah dan Kementerian Pendidikan KPM boleh memperkukuh dasar penggunaan media sosial serta menyediakan latihan berkala berkaitan etika digital. Pemantauan yang berterusan dan penyediaan garis panduan yang jelas juga perlu diterapkan. Selain itu, hukuman yang lebih tegas iaitu wajar dipertimbangkan bagi memastikan ketegasan dalam menjaga integriti profesi keguruan di samping memberi peluang kepada guru untuk memperbaiki diri melalui program kesedaran dan bimbingan. Bagi mewujudkan budaya digital yang positif, guru perlu didorong untuk menjadi contoh dalam penggunaan media sosial secara beretika seperti berkongsi bahan pembelajaran yang bermanfaat dan mengamalkan adab yang baik dalam komunikasi atas talian. Namun cabaran utama adalah memastikan kawalan ke diri, kesedaran berterusan dan pengaruh persekitaran yang mendorong amalan beretika di media sosial. Kesimpulannya, penyalahgunaan media sosial guru dalam pendidikan adalah isu serius yang memerlukan tindakan yang segera. Langkah pencegahan yang proaktif seperti penyediaan etika digital, pemantauan berterusan dan hukuman yang bersesuaian perlu diambil untuk memastikan guru menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Guru juga disarankan agar sentiasa menjaga profesionalisme, menjadi contoh teladan kepada murid dan mempraktikkan nilai murni dalam segala interaksi digital. Dengan segala yang bersepadu, budaya digital yang positif dalam kalangan guru dapat dibentuk sekaligus memelihara martabat profesi keguruan. Nama saya Nur Anisha binti Umas. Hari ini saya nak temu Puan Kak Sofia mengenai penyalahan guna media sosial oleh guru dalam konteks pendidikan sedang hubungannya dengan etika dan perundangan dalam profesional keguruan. Saya Puan Sofina, JPT Gopo Estelo Timur. Nak tanya pasal apa tu Alia? Boleh tak saya nak tahu sejauh mana seriusnya isu penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan? Isu penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam pendidikan ni perkara yang semakin mendapat perhatian oleh semua kerana dia memberi kesan yang besar kepada pelajar, ibu bapa, institusi pendidikan. Antaranya ialah isu keselamatan dan etika profesional. Maksudnya guru tu melanggar etika keguruan. Sepatutnya guru ni kena jadi contoh tauladan kepada semua. Tapi ada kes di mana mereka berkongsi kalimat tidak sesuai, seperti mereka melontarkan komen-komen negatif tentang pelajar, ibu bapa dalakan sekerja. Lepas tu dia akan mempengaruhi negatif terhadap pelajar atau murid. Kadang-kadang guru ni di kandungan ni tak sesuai. Kadang-kadang jika guru berkongsi kandungan unsur politik, menampar, diskriminasi ataupun keganasan, jadi ia boleh mempengaruhi pemikiran dan emosi murid ataupun pelajar. Lepas tu kalau hubungan antara guru dan pelajar menjadi terlalu bebas di dalam media sosial, ia boleh menjadikan profesi keguruan ni orang letak dia macam low standard, dia bukan high class lagi dah. Lepas tu banyak juga lah, kadang-kadang risau takut guru ni berkongsi berita palsu yang boleh mengganggu dan mengelirukan masyarakat dan sekolah. Informasi itu selalu dikongsikan dengan ibu bapa dalam grup tu kan? Kadang-kadang dalam WhatsApp kan, takut salah. Jadi dia sangat serius lah perkara ni. Dia akan mengganggu juga institusi pendidikan yang utama. Seterusnya saya nak tanya, apakah kesan utama terhadap profesional keguruan dan murid? Kesan dia biasanya benda ni buatkan kemerosotan reputasi dan kredibiliti guru-guru. Kadang-kadang guru ni kita anggap sebagai role model dalam masyarakat. Jika mereka dah menyalahgunakan media sosial, contohnya dia orang berkongsi kandungan yang tidak profesional ataupun kadang-kadang shaming pelajar, menghina pelajar, ia boleh mencemarkan imej guru secara keseluruhan juga. Lepas tu kesan utama dia
boleh mengganggu hubungan profesional. Maksudnya hubungan profesional antara guru dengan murid, dengan pelajar, hubungan profesional guru dengan penjaga, ibu bapa memang dah terganggu. Untuk kesan dalam murid pula, gangguan emosi dan psikologi lah. Kadang-kadang dia buat hantaran-hantaran media sosial yang lebih kepada body shaming, macam ngejek, memalukan pelajar, video-video yang macam dia orang ambil spontan, lepas tu dia upload video dekat sekolah, menyebabkan tekanan emosi dan mereka merendahkan keyakinan diri mereka. Pelajar pun dia rasa tak selamat lagi dan dia duduk dengan sekolah dan berinteraksi dengan guru. Lepas tu penyebaran maklumat tidak tepat ataupun berbahaya. Maksudnya guru menyebarkan maklumat palsu, macam teori-teori konspirasi ke, macam politik punya, boleh mempengaruhi pelajar secara negatif dan mengelirukan mereka dalam proses pengajaran. Lepas tu ideologi ini juga tidak sihat ni boleh menjadikan guru-guru ni tidak, di kalangan guru-guru tidak beretika. Lepas tu pengaruh buruk terhadap pelajar. Contohnya kalau guru ni dia membuat hantaran secara negatif, murid akan meniru perlakuan tersebut dan menganggapnya sebagai perkara biasa. Macamnya dia sebarkan yang berunsur kebencian atau fitnah. Murid pun kata, cikgu boleh buat, tapi kami kenapa tak boleh buat pula? Macam contohnya cikgu tu buat TikTok dalam kelas melibatkan pelajar, adakah itu juga mencemarkan diri sendiri? Ya, mencemarkan juga. Dia boleh tapi tak boleh terlalu melampau sangat. Lepas tu sekarang kita kan ada satu undang-undang ataupun yang setiap perkara yang nak dirakam atau kena perlu ada keizinan daripada ibu. Dia tak boleh suka-suka hati. Seterusnya saya ingin bertanya mengenai punca dan cabaran. Antaranya apakah faktor utama yang menyebabkan guru menyalahgunakan media sosial? Saya rasa kalau faktor peribadi dan guru ni, dia orang ni kurang sedaran tentang etika profesional. Maknanya dia orang tak tahu tindakan mereka di media sosial boleh menjejaskan imej profesional dan keselamatan pelajar. Maksudnya dia upload gambar-gambar murid, sekarang memang tak boleh dah. Mereka juga menganggap akaun peribadi mereka sebagai orang bebas, macam tak ada kawalan, dan dia kata apa saja dia boleh kongsi, termasuk benda-benda di sekolah dan murid-murid mereka. Lepas tu mungkin guru ni mempunyai emosi dan tekanan kerja. Dia macam menghadapi tekanan kerja tinggi, masalah peribadi, jadi dia meluahkan perasaan secara terbuka di dalam media sosial, termasuk mengkritik pelajar, ibu bapa dan pihak sekolah. Tanpa kawalan emosi, mereka boleh menghantar yang tidak profesional, hantar yang tidak bagus lah. Ataupun ada juga dia punya tu, mungkin dia orang ni ketagihan media sosial. Maksudnya dia memang hilang kawalan sampai batas. Ada yang macam edik sangat dengan media sosial. Itu dia. Adakah cabaran dia juga melibatkan macam info-info pada sekolah boleh tersebar luas ke? Ya, macam tak ada lagi tak ada macam tak ada gap. Macam semua orang boleh akses, semua orang boleh tahu apa-apa saja pasal sekolah. Macam itulah. Jadi kita penyalahan undang-undang ni kan? Ya. Kalau dia memang tak boleh, memang melanggar etika juga akta dalam kementerian juga lah. Seterusnya, kita dah tahu punca dan cabaran dia. Sekarang ni kita nak tahu penyelesaian dan langkah pencegahan. Perlukah hukuman lebih tegas dikenakan kepada guru yang melanggar etika digital? Kita kena tengok jugalah macam mana selalunya institusi pendidikan boleh menggubal dan membuat kasakan etika perguruan. Maksudnya dia kena ada garis panduan dan fungsi yang jelas. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kebanyakan guru tak tahu. Tapi bila mereka telah melanggar, kena ada tindakan disiplin yang tegas. Maksudnya harus mengenakan tindakan disiplin terhadap guru supaya yang lain menjadi pengajaran kepada yang lain, termasuk amaran, gantung atau pecat dalam kes-kes yang sangat serius. Jika dalam hantaran tu ada unsur jenayah, tindakan undang-undang mesti dikenakan walaupun dia guru. Adakah ia akan melibatkan juga pihak polis? Boleh juga.
banyak pihak yang akan terlibat. Lepas tu pemantauan dan kawalan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu menjalankan pemantauan berkaitan terhadap aktiviti dalam talian guru. Terutama jika kita ada aduan daripada ibu bapa, daripada banyak pihak terlibat, terutama maksudnya apa tadi, pihak sekolah kena menjalankan pemantauan terhadap aktiviti dalam talian guru, dia terdapat aduan daripada kawan-kawan pelajar. Lepas tu menggunakan sistem pemantauan dalaman untuk memastikan guru mematuhi peraturan media sosial. Lepas tu apakah langkah pencegahan dia dalam pendidikan itu? Kena ada bengkel khusus berkaitan dengan media sosial beretika untuk guru. Maksudnya semua guru kena didedahkan dengan khusus atau bengkel. Cara-cara menggunakan media sosial dengan betul, supaya boleh mengawal privacy account, memahami kesan negatif dan penyalahgunaan media sosial, dan kepentingan menjaga profesional keguruan di dalam, terutama dalam talian. Lepas tu kita harus menggalakkan guru-guru guna media sosial ni bukan untuk buat hantaran, tapi juga untuk pendidikan, seperti berkongsi gambar, pelajaran, bagi motivasi pelajar, membina komuniti akademik yang sangat sihat. Lepas tu guru kena bimbing guru ni tentang cara manfaat media sosial untuk pembelajaran tanpa melanggar batas personal guru. Lepas tu guru digalakkan untuk menggunakan platform rasmi sekolah seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan sistem komunikasi dalam sekolah untuk berinteraksi dengan pelajar. Okey. Macam Kak Sofia ada cerita mengenai bengkel dengan khusus yang untuk menerangkan etika undang-undang tu. Adakah dia ada macam kita bekerjasama dengan pihak lain, sekolah dengan pihak PPD ke apa? Boleh. Kita boleh libatkan juga dan boleh buat peringkat daerah. Kita boleh libatkan PPD, kita boleh libatkan agensi-agensi luar yang boleh mengatur khusus. Banyak juga itu sekarang ni macam Jabatan Ulama Islam, dia boleh tolong majlis-majlis dewan kerajaan yang menganjurkan khusus-khusus ni pun banyak sebenarnya. Seterusnya saya nak tahu mengenai mewujudkan budaya digital positif. Apakah cabaran utama dalam membentuk budaya digital yang beretika dalam pendidikan? Kalau kita nak bentuk budaya digital yang beretika dalam pendidikan ni, sebenarnya bukanlah perkara yang mudah kerana terdapat pelbagai cabaran yang perlu diatasi. Antara cabaran-cabaran ni adalah kurang kesedaran dan pendidikan tentang etika digital. Jadi guru dan murid tidak memahami sepenuhnya tentang etika digital, termasuk privacy, keselamatan talian dan kesan perkongsian maklumat yang tidak bertanggungjawab. Lepas tu, sekalipun kekurangan program latihan atau kurikulum khusus tentang etika digital menyebabkan kesedaran yang rendah dalam kalangan pendidik dan pelajar. Lepas tu, dengan teknologi yang sentiasa berkembang dan akses mudah kepada media sosial, sukar untuk mengawal penggunaan yang tidak beretika. Maknanya memang sangat unlimited lah sekarang mana-mana pun. Jadi murid, kita tak pernah atau tak pantau murid-murid untuk berkongsi maklumat secara bebas. Lepas tu sikap dan mentaliti pengguna, maksudnya ada yang menganggap media sosial ruang peribadi. Mereka bebas menulis, berkongsi apa sahaja tanpa mengambil kira kesan terhadap orang lain. Contohnya lah kan Kak Sofi, sekarang ni kalau kita tengok kan media sosial, kebanyakan generasi guru baru ni dia banyak merakam suasana kelas, rakam keputusan murid. Adakah itu dikira salah juga? Ya, itu dikira salah. Semua benda yang dah memang ada pekerjaan, apa saja yang kita ingin post berkaitan dalaman sekolah ataupun murid-murid, memang kita perlukan kebenaran daripada ibu bapa dan kebenaran daripada pihak pengurusan sekolah. Sebab itu semua adalah sangat privacy. Macam pihak sekolah dia ada Facebook sendiri kan, buat di mana gambar-gambar pelajar tu kita boleh lihat kan. Macam mana kalau guru tu dia upload dekat Facebook privacy, adakah gambar tu perlu di-blur kan? Blurkan, memang kena blurkan. Kecuali dia murid mendapat kebenaran daripada penjaga untuk kita post gambar-gambar anak-anak mereka, memang tak boleh. Untuk soalan terakhir saya lah,
sebagai seorang pentadbir di sekolah ni, apakah nasihat Kak Sofina kepada para pendidik mengenai etika digital? Nasihat saya, semoga semua guru dapat menggunakan media sosial dengan lebih, maksudnya lebih beretika lah, dengan selaras dengan perkeliling yang telah digazetkan daripada KPM, kerana benda-benda ini semua boleh menjejaskan kita sebagai guru. Lepas tu kebanyakan penyalahgunaan sosial oleh guru boleh berkesan buruk terhadap profesi guru, mencemarkan imej dan menjejaskan kesejahteraan emosi, terutama daripada emosi pelajar, emosi guru itu sendiri dan juga orang keliling. Kita kena guna dengan cara yang profesional, dan setiap benda yang kita post kenalah berfaedah kepada semua. Selalunya kalau sikap tak beretika guru tu, dia bukan setakat mencemarkan nama sendiri, tapi banyak lagi lah pihak terlibat. Banyak benda yang akan terlibat, banyak pihak lain yang akan terlibat juga. Dan akan menjadikan orang tidak respect dengan etika perguruan guru-guru sekarang ni lah. Kata itu saja soalan perempuan saya hari ini. Terima kasih Kak Sofina sebab membantu saya dalam mengenai penyalahgunaan media sosial. Terima kasih juga Alia. Semoga Alia termaju daya dalam bidang yang diceburi saja. Terima kasih. Hasil dari temu bual bersama Puan Sofina, saya mendapat pelbagai maklumat mengenai penyalahgunaan media sosial oleh guru dalam konteks pendidikan. Maklumat yang saya perolehi daripada temu bual ini, saya dapat mengetahui pelbagai implikasi dalam isu ini. Contohnya, penyalahgunaan media sosial dapat memberikan pengaruh yang negatif atau buruk kepada setiap golongan sekolah seperti guru, murid dan staf sekolah. Ia juga mampu memberikan kesan negatif kepada keprofesional keguruan, di mana ia mampu mencemarkan nama baik sekolah guru serta PBD. Antara faktor yang dikongsikan dalam temu bual ini adalah guru tidak mempunyai kawalan dalam media sosial serta menghiraukan undang-undang dan etika pekerjaan. Langkah pencegahan perlu segera diambil untuk membantu permasalahan ini terus meningkat. Langkah disyurkan ialah membangunkan bengkel atau khusus mengenai tata tertib dalam penggunaan media sosial di kalangan pendidik. Pihak atasan perlu mengenakan disiplin yang tegas kepada pendidik yang melanggar etika pendidikan. Puan Sofina telah memberikan nasihat kepada para pendidik untuk patuh kepada peraturan dan undang-undang yang telah termaktub dalam perjanjian. Sekian, terima kasih.